Hati-hati kalau berkenalan di WeChat. Jangan mudah terpedaya dengan lelaki yang tiba-tiba baik nak hantar makanan ke rumah. Sebab sekali kau makan makanan tu, hidup kau akan hancur. Inilah kisah benar seorang pelajar universiti yang terkena minyak dagu selepas makan kek pemberian kenalan WeChat. Akibatnya, dia bukan setakat gila bayang, tapi setiap malam dia digauli oleh makhluk halus tanpa sedar. Kisahnya bermula bila gadis ini kenal dengan lelaki nama Mike di WeChat. Masa tu, dia dah ada boyfriend. Mike ni cuma kawan maya. Satu hari, dia mengidam nak makan kek. Mike terus offer nak hantar ke rumah sewa dia di Kedah. Malam tu, Mike sampai naik kereta Proton. Tapi, dia tak datang seorang. Dia bawa seorang kawan lelaki yang agak berusia. Tanpa syak wasangka, gadis ni keluar makan dengan dorang. Dia tak tahu, itulah detik nasi dah jadi bubur. Makanan malam tu dah berisi. Lepas perjumpaan tu, hidup gadis ni berubah 180 darjah. Dia tiba-tiba benci kat boyfriend asal dia dan minta putus. Dia jadi obses dengan Mike. Setiap minggu, Mike datang dari Penang, dia sanggup ponteng kelas. Dia tipu mak ayah, pinggirkan keluarga semata-mata nak berkepit dengan Mike. Kakak dia cuba nasihat. Mak ayah menangis dalam solat, minta dia berubah. Tapi hati dia keras macam batu. Dia rasa tak boleh hidup kalau tak jumpa Mike. Berkat doa mak ayah, akhirnya gadis ni dapat kekuatan untuk putus dengan Mike. Tapi lepas putus, gangguan sebenar bermula. Masa final exam, tengah dia hafal formula atas katil, tiba-tiba katil dia bergoncang kuat, macam ada orang goncang dari bawah. Bila tanya roommate cakap tak rasa apa-apa. Dia mula rasa sentiasa diperhati. Bila balik kampung di Penang, gangguan makin ganas. Setiap malam, dia rasa bilik dia panas membahang. Dia tidur kunci pintu rapat-rapat. Tapi bila bangun pagi, dia akan menangis. Sebab dia sedar dia tidur dalam keadaan tanpa seurat benang. Pakaian dia bersepah padahal dia tidur pakai baju lengkap. Pintu masih terkunci. Maksudnya, ada benda yang masuk dan kerjakan dia masa dia tidur mati. Dia tak tahan. Rasa rindu kat Mat membuak-buak sampai sakit dada campur dengan gangguan misteri ni. Akhirnya dia cerita kat Mama. Mama bawa jemput ustaz. Terbongkarlah segala rahsia. Rupa-rupanya Mat dah calit minyak pengasih atau minyak dagu masa pertemuan pertama dulu. Mat dah lama suka dia, tapi sebab dia jual mahal, Mat guna cara kotor. Benda yang tidur dengan dia tiap malam tu adalah hadam minyak tu. Gadis tu akhirnya pulih selepas berubat.